Bagaimana nak ganti puasa tinggal tahun-tahun lepas? Tak ada bagaimana. Puasa macam biasa. Pagi sampai ke garik. Malam niat qada. Esok nak qada ni. Aku berniat qada puasa Ramadan esok hari kerana Allah dalam hati. Faham? Esok puasa. Cuma kalau mu tinggal 10 tahun lepas, berapa hari tinggal? Contoh, mu tinggal berapa hari? Contoh. 5 hari. 10 tahun lepas kita tinggal 5 hari. Hari ni kita sudah insaf. Faham tak? Okey. Maka wajib kita qada 5 hari juga. Tidak jadi banyak. Faham? Mu tinggal 50 tahun lepas 5 hari. Hari ni wajib qada 5 hari sahaja, tidak bertambah. Faham? Yang bertambah ialah bayaran fidyah. Kalau kamu tidak ada uzur melambat-lambatkan qada sampai 1 tahun langkah, maka 5 hari tinggal puasa, wajib pula 5 cupak beras fidyah. Bermakna kalau 10 tahun lepas kali dengan 5 hari tinggal, 5 kali 10, 50 cupak kena bayar fidyah. Qada 5 hari, fidyah 50 cupak. Kalau awak tinggal 10 tahun lepas 1 hari sahaja, maka hari ni baru nak bayar. Jawabnya qada 1 hari dan beras 10 cupak. Kerana 1 hari kali dengan 10 tahun langkah. Faham lagi ya? Soalan seterusnya.